Saya Muhammad Amir bin Abdul Ghaffar, pengurusi JPKK Tasik Nibong. Hari ini saya bersama-sama dengan Muslim Malaysia menyampaikan sumbangan kepada komuniti kampung saya, dan alhamdulillah syukurlah kepada Allah SWT, hari ini kita Muslim Malaysia menyampaikan sebanyak 50 kotak infak kepada komuniti kami. Kita hari ini wakil daripada seluruh penyumbang, kita menyampaikan amanah daripada seluruh rakyat Malaysia untuk kita bantu semampu yang kita mampu lah. Saya nak minta doa daripada tuan-tuan dan puan yang ada di sini. Nak minta doakan kepada semua penyumbang-penyumbang kita di luar sana agar dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan diberi kesihatan yang baik, agar dia orang boleh menderma lebih lagi kepada kita di Malaysia, dan kita boleh bantu lebih ramai lagi golongan-golongan yang memerlukan di luar sana, insya-Allah deh. Saya rasa bersyukur pada hari ini dapat membantu sedikit ahli keluarga kami daripada Muslim Malaysia. Saya rasa berpuas hatilah. Terima kasih. Terima kasih Muslim Malaysia.